Oke, selamat datang ke Teh Tarik Podcast. Apa kabar, geng? Oke? Alhamdulillah sihat. Geng, apa kabar? Oke juga. Finally kita kembali ke apa nih, studio sementara kita nih. Ya. Ini oke juga nih, pasal kemarin kan masih lagi bur di bawah sini. Oh Kau iya, dapat kan? rasa tuh bur tuh. Kenapa hari ini macam senyap, Cak ni? Nggak tahu lah. Mungkin dia bagi peluang kita untuk bersiaran kali. Ah ya, betul. Kebetulan kita pun memang plan untuk rakamkan episod kita hari ini setelah mungkin 1-2 minggu kita berehat kan. I think around that lah. Kita cuma post kita punya reserve episode lah. Reserve episode lah. Itulah kadang-kadang sebenarnya ini bila kamu rakam nih, oh ini lama sudah nih. Ya, dan alhamdulillah kita punya jumlah viewers pun semakin meningkat. Jumlah subscriber pun over 6. I think it's tinggal berapa hari lagi 7,000 lah tu. Around there lah, no problem lah ya. Yeah. Tapi don't stop at 7,000, we want more. Ya, betul. Okay. Insyaallah. Oke, jadi hari ini kita akan bercerita topik apa, geng? Okey, topik hari ini dia umum sikit berbanding pendekatan kita sebelum ni. Sebab kalau seperti biasanya tu sama ada kita invite tetamu jemputan ataupun kita pick any news article lah untuk kita ulas, untuk kita perdalamkan perbincangan dalam news article tu. Tapi untuk episod kali ini, geng, saya punya cadangan di sini ataupun plan di sini untuk kita bincangkan konsep-konsep ekonomi yang saya rasa kita patut bincangkan sebagai ekonomis, sebab kita dua adalah financial economist dan menjadi tanggungjawab kita untuk terangkan 1-2 konsep penting dalam ekonomi yang mana saya perasan dalam beberapa siri wawancara dan juga podcast yang mana moderator dan tetamu itu bincang tentang konsep-konsep ekonomi yang tertentu ataupun melibatkan konsep ekonomi tertentu. So bukan juga konsep yang dibincangkan tu salah, tidak, tetapi mungkin ada yang perlu luruskan lagi lah ataupun clarify lagi lah. So topik yang kita masukkan di sini, geng, adalah dasar ekonomi fiskal dan juga dasar ekonomi keuangan. Okay, interesting. Okay, geng. Ya. So sebelum kita mungkin kita masuk dulu dalam perbincangan mengenai dasar ekonomi fiskal lah kan. So apa itu dasar ekonomi fiskal? So dasar ekonomi fiskal ni in general merujuk kepada satu dasar ekonomi ataupun kaedah di mana kerajaan campur tangan di dalam ekonomi lah ataupun usaha untuk mempengaruhi arus peredaran ekonomi itu melalui 2 instrumen ataupun 2 alatan, sama ada menggunakan cukai ataupun perbelanjaan kerajaan, government expenses ataupun government expenditure. Okay, so sebelum kita go into detail, kenapa saya sebut ataupun pilih 2 konsep ni, geng, adalah sebab saya perasan ada semacam kekeliruan di luar sana berkenaan tentang dasar ekonomi fiskal ataupun dasar fiskal lah in general kan, dan juga dasar keuangan. So kekeliruan di sini merujuk kepada sebahagian pandangan yang seolah-olah menyatakan menyamakan dasar keuangan dan dasar fiskal. Malah ada yang sebut dasar keuangan fiskal ataupun dasar fiskal keuangan. So dia samakan dasar fiskal tu dan dasar keuangan tu. So ada juga pula yang dia sebut tentang cara macam mana kita memperbaiki fiskal negara. So actually fiskal tu bukan yang perlu diperbaiki. Fiskal tu adalah alat kita. Ataupun pendekatan kita untuk kita ialah memperbaiki ataupun berusaha untuk mempengaruhi bagaimana ekonomi itu beredar lah. Okey, so kita balik semula kepada dasar ekonomi fiskal ataupun dasar fiskal di sini. Tadi seperti yang kita sebutkan, terdapat 2 alat utama lah
iaitu sama ada kerajaan menggunakan cukai ataupun kerajaan menggunakan perbelanjaan kerajaan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kebiasaannya. So dan dasar-dasar ekonomi ini kita boleh bahagikan dia kepada dua lah kan, iaitu dasar ekonomi mengembang dan dasar ekonomi menguncup. Okey, dasar ekonomi mengembang ini kita laksanakan bila mana kita ingin memperkembangkan pertumbuhan ekonomi ataupun menambah pertumbuhan ekonomi dan dalam kita memperbetulkan ataupun merawat sebarang masalah ataupun isu pengangguran dalam negara. So kebiasaannya bila mana kita ingin mengatasi masalah pengangguran, apa yang kerajaan boleh lakukan melalui dasar fiskal adalah dia akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Okey, so bila dia meningkatkan perbelanjaan kerajaan, kita jangkakan aggregate expenditure ataupun perbelanjaan aggregate akan meningkat dalam pasaran lah. Ialah sebab bila kerajaan berbelanja misalnya, mungkin dia akan banyakkan projek pembangunan ataupun dia banyakkan perbelanjaan mengurus yang akan meningkatkan permintaan dalam pasaran untuk tujuan pembangunan dan untuk tujuan mengurus. So, bila berlakunya peningkatan di dalam perbelanjaan di pasaran tempatan, for sure sektor-sektor yang membekalkan barangan dan perkhidmatan ini akan cuba untuk meningkatkan penawaran barangan dalam pasaran sebab berlakunya peningkatan permintaan barangan dan perkhidmatan akibat daripada peningkatan di dalam aggregate expenditure ataupun perbelanjaan agregat. Agregat ni bermaksud keseluruhan ataupun terkumpul. So, bila sektor swasta ataupun sektor pengeluar, pihak pengeluar meningkatkan pengeluaran, sudah semestinya dia akan memerlukan tenaga buruh ataupun tenaga pekerja yang ramai untuk supply more, untuk mempertingkatkan lagi penawaran barangan dan perkhidmatan itu. So ini yang akan secara langsung mengurangkan penurunan mengurangkan sebarang unemployment ataupun pengangguran di dalam negara lah. So dalam masa yang sama kerajaan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebab kalau dalam ekonomi ini formula dia secara umum kita gunakan formula output ataupun pertumbuhan ekonomi sama dengan consumption. Ini macam ekonomi 101 jadi ni kan, tapi mungkin kita boleh terangkan secara ringkas lah kan. Consumption, perbelanjaan yang kebiasaannya datang daripada isi rumah, tambah investment yang kebiasaannya datang daripada sektor swasta, tambah government expenditure. So bila perbelanjaan kerajaan meningkat, dia akan meningkatkan output sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. So itu adalah dasar ekonomi mengembang melalui dasar fiskal bagi alat yang pertama, iaitu perbelanjaan kerajaan, government expenditure. Okey, so mungkin kalau boleh cuba geng terangkan satu lagi alat utama dalam dasar fiskal untuk kerajaan mempengaruhi pergerakan ekonomi. So, tadi geng sudah cerita pasal dasar fiskal kan, macam mana peranan kerajaan tu di dalam arrange dorang punya perbelanjaan tu sama ada untuk boost ekonomi lah kan. So in terms of employment. Jadi sebelum kita pergi deep into the dasar monetary dan dasar fiskal ni kan, selalunya kan dia ada dua main player tau untuk dasar ni kan. Kalau dasar fiskal ni selalunya kuasa tu lebih kepada kerajaan. Tetapi untuk dasar monetary pula dia lebih kepada Bank Negara Malaysia, Central Bank lah. So kalau dalam kes Malaysia ni Bank Negara Malaysia lah, BNM. Walaupun BNM tu terletak di bawah MOF, Kementerian Kewangan, tetapi sebenarnya Bank Negara Malaysia tu dia mempunyai satu authority dan autonomi untuk menentukan dasar-dasar monetary inilah. Jadi salah satu dasar monetary yang ada tu dorang akan tengok interest rate. Okey, macam mana dorang mengawal kenaikan kadar macam OPR, overnight policy rate tu kan. Kita punya interest rate di negara ni sebenarnya ditentukan oleh Bank Negara.
bukannya kerajaan, bukannya federal state ataupun state federal ataupun state lah. Jadi bank negara yang tentukan sama ada dia akan tengok keseluruhan keadaan ekonomi lah. Okey, kalau dia tengok inflasi tu terlalu tinggi, dia akan naikkan tu interest rate lah. Dia mau kurangkan tu terlalu banyak bekalan duit di dalam pasaran kan. Jadi tapi bila macam geng cakap tadi pasal employment kan, bila dia tengok kadar pengangguran tu terlalu tinggi, dia akan cuba kurangkan tu interest rate. Dia akan cuba kurangkan tu bunga. Maksudnya bila dia kurangkan kadar bunga di sini, maksudnya peniaga-peniaga yang ada membuat pinjaman ataupun loan kan, dia punya cost of borrowing tu, dia punya cost meminjam tu akan lebih murah. Bila dia ada lebih murah, dia ada sedikit lebihan wang. Bila dia ada lebihan wang tu dia akan gunakan untuk hire orang ataupun merancangkan lagi dia punya ekonomi lah. So itu salah satu cara bagaimana bank negara melalui dasar monetary merancangkan aktiviti ekonomi dan meningkatkan employability. Dan dalam masa yang sama diorang akan tengok jugalah, kalau terlalu tinggi pun diorang dah boleh kasih biar terlalu tinggi, nanti berlaku inflasi. Jadi nanti bila berlaku inflasi pula harga barang semua naik kan. Jadi itulah salah satu cara bagaimana Bank Negara Malaysia, BNM, Central Bank bukan juga interrupt lah, dia lebih kepada intervene lah sekiranya ada masalah ekonomi itulah. Okey geng, itu untuk daripada saya lah. Mungkin geng boleh sambung dasar fiskal pula. Okay, alright. Yeah, good point geng. So kita balik semula ke dasar ekonomi fiskal pula. Tadi kita ada sebut tentang dasar ekonomi fiskal melalui alat yang pertama, iaitu perbelanjaan kerajaan yang digunakan sama ada untuk membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ataupun dalam mengatasi masalah pengangguran lah. So alat yang kedua adalah cukai. Maksudnya di sini apa? Kerajaan boleh menggunakan cukai juga dalam mempengaruhi keadaan ekonomi ataupun dalam mempengaruhi pergerakan ekonomi itu. Contohnya di sini katakanlah kita mengalami masalah inflasi yang tinggi. So ini bukanlah kata orang alat yang definite yang semestinya akan digunakan kerajaan untuk mengatasi masalah inflasi, bukan juga, sebab seperti yang geng sebutkan, selain daripada dasar ekonomi fiskal, kita ada dasar ekonomi keuangan ataupun dasar keuangan kan. So tapi salah satu cara dia macam mana, let's say kerajaan ingin mengatasi masalah inflasi yang tinggi, apa yang kerajaan boleh lakukan adalah dia boleh menggunakan salah satu lagi alat fiskal, iaitu cukai tadi. Contohnya di sini apa? Kerajaan boleh meningkatkan cukai pendapatan. Okey, so bila kerajaan meningkatkan cukai pendapatan, so apa yang berlaku adalah keupayaan kita untuk berbelanja itu tadi semakin berkurang. Kan, sebab ialah sebahagian daripada pendapatan kita terpaksa kita bayar dalam bentuk cukai ataupun agihkan dalam bentuk cukai. Kalau let's say sebelum ini pendapatan selepas cukai kita ataupun pendapatan boleh guna kita adalah RM1,000, sekarang dia berkurang kepada RM800. So kita ada kekurangan sebanyak RM200 lah. So bila cukai kita ni ditingkatkan, so ini andaian sahaja, bila cukai kita ditingkatkan, maka permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan di pasaran akan berkurang. So dalam arti kata yang lain, aggregate expenditure, perbelanjaan aggregate kita akan berkurang dalam pasaran. So bila berlakunya penurunan di dalam perbelanjaan di pasaran, ini akan membawa kepada penurunan permintaan barangan dan perkhidmatan lah. So bila permintaan barangan dan perkhidmatan itu menurun, for sure penjual yang ingin menjual barangan masing-masing dalam tempoh masa yang ringkas ataupun singkat, tidak ada cara melainkan menurunkan harga barangan supaya barangan itu habislah, especially perishable goods, barangan-barangan yang mudah luput, contohnya barangan-barangan makanan ataupun barangan-barangan lain yang mudah rosak lah. So bila harga barangan itu menurun, secara umum ini yang akan membawa kepada penurunan di dalam inflasi itu tadi. So itu alat kedua dalam dasar fiskal, bagaimana kerajaan boleh mempengaruhi pergerakan ekonomi itu tadi. Dan
sebelum saya lupa juga, mungkin kita boleh highlightkan kepada penonton kita berkenaan tentang dua bentuk dasar ataupun satu lagi cara macam mana kita melihat dasar ekonomi kerajaan itu, iaitu dasar ataupun dipanggil sebagai penstabil automatik dan juga dasar budi bicara, discretionary economic policy. So, dasar penstabil otomatik ini adalah satu pendekatan yang digunakan oleh kerajaan untuk memastikan inflasi tidak terlalu meningkat dengan ketara dan pengangguran kalaupun ada tidak terlalu menurun dengan ketara ataupun signifikan. So, contoh-contoh dasar penstabil otomatik di sini adalah cukai pendapatan kita lah. So, cukai pendapatan kita itu dia berperingkat. So, kenapa kerajaan meletakkan dasar cukai, meletakkan cukai itu sebagai salah satu alat penstabil otomatik kita adalah kerajaan ingin mengurangkan risiko peningkatan di dalam inflasi secara ketara. Sebab bila pendapatan kita itu meningkat, for sure perbelanjaan kita itu meningkat kan. So bila perbelanjaan kita meningkat, ini akan membawa kepada peningkatan terhadap barangan dan perkhidmatan, sebab banyak yang meminta barangan perkhidmatan disebabkan oleh peningkatan di dalam pendapatan tadi. So cukai pendapatan tadi gunanya di sini adalah supaya harga barang tu walaupun dia meningkat disebabkan peningkatan pendapatan kita, tetapi dalam keadaan yang terkawal disebabkan kita ada cukai yang kita perlu bayar, dan semakin tinggi pendapatan kita, semakin tinggi cukai yang kita perlu bayar tadi. So itu salah satu dasar penstabil otomatik lah. Dan dasar penstabil yang kedua, bila kita lihat cara macam mana kerajaan mencampuri urusan ekonomi, iaitu dasar budi bicara. Dasar ekonomi budi bicara di sini merujuk kepada dasar di mana kerajaan akan melakukan dasar ekonomi berdasarkan situasi semasa. Dia bukan letakkan di situ automatically to prevent something ataupun to reduce some issue, economic issue. Tapi dia berdasarkan keadaan tu bila dia timbul. Contohnya di sini, bila kerajaan meletakkan dasar harga ceiling misalnya, dasar harga ceiling bila musim perayaan kan. So bila musim perayaan, kerajaan akan meletakkan satu harga bagi barangan-barangan basah ni supaya harga tidak boleh melimpasi ataupun melintasi harga ceiling tersebut. So itu contoh dasar budi bicara. So harga ceiling dia tu berapa bergantung kepada reason kerajaan. Sama ada dia naikkan lebih daripada harga keseimbangan ataupun mungkin kalau dia naikkan pun tapi tidak berapa banyak. So jumlah dia itu bergantung kepada kerajaan lah melalui budi bicara. Dan ini salah satu contoh daripada pelbagai lagi jenis dasar ekonomi budi bicara yang kerajaan boleh lakukan lah. So okay, geng, mungkin kalau kita boleh masuk semula kepada dasar ekonomi keuangan yang seterusnya macam mana? Macam seterusnya contohnya macam let's say geng cerita tadi pasal harga barang kan. So umum tahu bila kita beli makanan, kebanyakan makanan lah. I think majority of our food actually import from overseas kan. Macam yang kita punya episod lalu tu baja kita import ini, kita import kan. Jadi dia berkait pula dengan dasar monetary, iaitu kita punya kadar tukaran mata wang, exchange rate lah. Jadi exchange rate ni siapa yang kontrol sebenarnya? Bank negara. So basically kan bila saya dengarkan kadang-kadang kan kenapa kita punya kadar mata wang ni terlalu lemah ataupun terlalu kuat, some people put a blame on the government, which is pada saya kan is actually on the bank negara side Bas. Dan bank negara ni dia bukannya suka-suka letak lah, dia memang ada reason lah. Dan kalau bila kita cerita pasal exchange rate pula, Malaysia dia mempraktikkan apa sudah dia panggil ni, manage float bani kan. Manage float maksudnya sebelum ni kita peg the ringgit lah, RM3.80 untuk $1 kan. Tapi I think early 2000 tu kita depeg dia, tapi kita tidak akan biarkan dia float freely lah. Kita akan intervene if something happen. Jadi bila kita import
amount yang kita import tu terlalu besar lah. Let's say berapa last year, 80 billion mungkin pasal during that time kita punya ringgit about 4 ringgit something lah. Jadi di situ Bank Negara mungkin dia try to control kita punya exchange rate agar kos barang yang kita import tu tidak terlalu tinggi. Jadi mungkin instead of 80 mungkin dia strengthen the ringgit so that makanan import makanan tu dia boleh rendah sikit lah, macam tu. Itu satu. Dan kedua adalah satu lagi kan, back to the macam mana cara untuk merancangkan ekonomi kan. Ada satu benda yang dipanggil SSR, Statutory Reserve Requirement. Okay, SSR ni apa dia? Setiap bank-bank yang beroperasi di Malaysia ni kan, dia untuk operate di Malaysia kau mesti letak macam cagaran bah. Cagaran. Setiap bank dulu dia perlu letak macam, if I'm not mistaken kan, 300 juta untuk satu bank. Letak di bank negara, letak begitu saja. Tidak dividen, tidak interest rate apa. Okay, jadi dia macam wajib kan. Tapi ketika COVID tu kan, Bank Negara buat decision untuk reduce the SSR tu daripada 3% ke 2%. So bila dia rendahkan ini apa sudah namanya SSR ni kan. Jadi bank-bank ni dia boleh ambil sebahagian daripada modal tu, duit tu diorang gunakan untuk bagi loan lah, bagi pinjaman lebih, so that untuk merancangkan lagi. Dan tidak silap saya, last year dia turunkan lagi sekali ke 1% lah. So meaning that dia gunakan SSR ini, dasar monetary ni, untuk merancangkan ekonomi lah. Dia bukan setakat membantu kerajaan ataupun businesses, dia sebenarnya membantu bank itu sendiri. Maksudnya bank ni ada lebih banyak wang untuk dipinjamkan kepada public lah, begitu. Jadi ini antara exchange rate, kadar pertukaran mata wang, dan juga apa sudah dia panggil ni, SSR ni kan salah satu juga tools di dalam dasar monetary untuk menjaga kita punya ekonomi. Okay, tapi kadang-kadang kan one thing yang I notice kan, actually kan kita terlalu fokus on the exchange rate between ringgit Malaysia and US dollar lah, which is okay juga, tapi kebanyakan kadang-kadang ni kan kita import kan, we are not importing from the US sejak bah. Kita import from Canada, kita import from India, kita import from Thailand dan Indonesia kan. So basically kita punya di mana-mana tempat yang kita import ni kan, kita control, the Bank Negara doing well in controlling the rate of exchange lah, supaya dia tidak membebankan begitu. Okay geng, itu daripada saya geng. Mau sambung? Yeah, so mungkin juga kita boleh, kalau saya boleh chip in dalam dasar keuangan tu tadi, selain apa yang geng telah sebutkan berkenaan tentang reserve requirement, exchange rate dan juga overnight policy rate, OPR kita tu, satu juga alat yang kerajaan boleh, ataupun melalui bank negara lah, bank negara boleh gunakan sebagai salah satu alat dasar keuangan adalah apa yang kita panggil sebagai pembujukan moral ataupun moral suasion. So dia adalah satu bentuk pendekatan dasar keuangan yang bersifat kualitatif, yang mana berbanding misalnya OPR di situ, kerajaan bank negara menetapkan kadar tertentu yang spesifik. Begitu juga dengan exchange rate, bank negara menetapkan kadar tertentu, especially bila kita bercakap tentang tambatan mata wang lah, ataupun currency pegging. Dan begitu juga dengan reserve requirement tadi, berapa persen daripada reserve yang kita bank dibenarkan untuk pinjamkan semula. Okey, selain daripada tu, kita central bank, bank pusat, Bank Negara Malaysia boleh menggunakan bujukan moral tadi. So bujukan moral di sini maksudnya Bank Negara Malaysia memberikan ataupun membuat kempen kepada institusi-institusi kewangan untuk menjayakan usaha-usaha kerajaan tertentu. Contohnya di sini katakan kerajaan ingin membantu SME. So kerajaan boleh memberikan kempen ataupun berkempen kepada institusi kewangan untuk memberikan inisiatif tertentu kepada SME
So bergantunglah dengan bank-bank tadi ataupun institusi-institusi kewangan melalui kata orang package-package tertentu untuk menjayakan kempen kerajaan tadi. Itu salah satu contohnya. Ataupun mungkin kerajaan ingin meningkatkan pemilikan rumah. So dia meningkatkan pemilikan rumah kepada masyarakat di Malaysia ni, so dia boleh berkempen kepada institusi kewangan bagaimana untuk menjayakan kempen tersebut, dan bergantunglah kepada bank masing-masing. So bank A mungkin dengan dia punya package, bank B dengan package dia tersendiri, bank C dengan package yang tertentu. So begitu juga misalnya bila kita ingin menggalakkan pelaburan asing ataupun peniaga asing untuk melabur di Malaysia ataupun membuka kilang di Malaysia contohnya. So bank-bank tertentu mungkin mempunyai inisiatif masing-masing lah tersendiri untuk menjayakan kempen daripada kerajaan tadi. So itu bujukan moral. Okey, so kalau kita balik kepada konteks Sabah ni, mungkin kita boleh sentuh sedikit tentang di mana Sabah mempunyai semacam kuasa ataupun otonomi ataupun mandat untuk melaksanakan dasar-dasar ekonomi tertentulah. Dan seperti yang kita sedia maklum, Sabah dia mempunyai kekangan untuk melaksanakan dasar keuangan, sebab dasar keuangan ini berada pada kuasa kerajaan pusat ataupun federal government lah, kerajaan persekutuan. Contohnya di sini kerajaan negeri dia tidak mempunyai kuasa untuk menghasilkan mata wang sendiri. Of course. Kan selalu nampak di social media ada orang post, inilah mata wang negeri Sabah, negeri Sarawak. But actually kita tidak mempunyai otonomi tersebut. Kita ni bukan macam Hong Kong di mata China yang dia ada dia punya Hong Kong dollar. Kita tidak ada begitulah. So dan kita tidaklah mempunyai kuasa, state tidak mempunyai kuasa untuk meletakkan kadar OPR sendiri. Kita tidak mempunyai kuasa untuk meletakkan reserve requirement tersendiri. So itu dalam konteks dasar keuangan. Tetapi state ataupun kerajaan ataupun Sabah mempunyai kuasa dalam dasar fiskal ataupun pengaruh melalui dasar fiskal dalam mempengaruhi ekonomi melalui perbelanjaan kerajaan negeri. Dan unique thing about Sabah dan Sarawak ni berbanding Semenanjung Malaysia, kerajaan negeri yang ada di Semenanjung Malaysia adalah kita mempunyai sales and services tax. Kita diberi kebenaran untuk mengutip sales and services tax ataupun SST dipanggil, ataupun ada juga yang sebut Sabah sales tax. So itu kuasa ataupun luxury yang ada pada negeri Sabah dan Sarawak. Dan saya dimaklumkan sejak beberapa tahun kebelakangan SST ini adalah sumber hasil kerajaan negeri yang terbesar, melebihi sumber hasil yang kita perolehi melalui penjualan bahan-bahan berasaskan petroleum. So that's how important SST is untuk negeri Sabah lah. So amount dia between 2 to 4 billion ringgit kah Per year. per year. So nilai yang sangat besar. Dan selain daripada kerajaan negeri ataupun negeri boleh mempengaruhi pergerakan ekonomi melalui cukai, obviously kerajaan juga boleh mempengaruhi pergerakan ekonomi, campur tangan di dalam ekonomi negeri melalui perbelanjaan kerajaan negeri itu sendirilah. So contohnya kalau let's say dia ingin meningkatkan output negeri, ada pelbagai alat perbelanjaan yang boleh digunakan. Dia boleh tingkatkan perbelanjaan dia untuk meningkatkan output negeri ataupun ekonomi negeri lah in general. So itu yang saya ingin chip in. Dan bila kita bercakap tentang walaupun negeri tidak mempunyai autonomi untuk melaksanakan dasar keuangan secara direct, tetapi kita juga harus ingat bahawa
negeri mempunyai institusi-institusi keuangan tersendiri. Contohnya Sabah mempunyai Sabah Development Bank, SDB, dan juga Sabah Kredit, so SC. So ini adalah antara institusi-institusi keuangan yang mana boleh menjadi cara bagaimana kerajaan boleh memperkembangkan institusi keuangan ataupun boleh, kata orang, mempengaruhi pergerakan ekonomi negeri melalui sektor keuangan, iaitu melalui institusi-institusi itu tadilah. Walaupun kita kerajaan negeri tidaklah secara direct boleh melaksanakan dasar-dasar seperti OPR, reserve requirement tersendirilah. Ya. So itu geng. Okey, geng. Mantap. Okey. Ya. Nothing much. Mungkin juga geng, sebelum saya lupa, sorry, bila kita bercakap tadi tentang apa nama dia ni, kadar pertukaran mata wang asing. Ya, kadar pertukaran mata wang asing tadi geng sebutkan tentang ringgit Malaysia sebelum ini ditambat kepada RM3.80 bagi setiap US dollar. Dan kemudian selepas awal tahun 2000, setelah keadaan ekonomi memulih di Malaysia, kita melaksanakan dasar keuangan terapung yang dikawal. Ataupun control floating exchange rate berbanding US dollar. So apa yang Dr. Izan maksudkan di sini adalah kadar pertukaran mata wang asing itu dia boleh ditentukan melalui dua cara, kan? Sama ada melalui kadar pertukaran tetap yang ditentukan oleh bank negara ataupun bank pusat, central bank, ataupun kadar pertukaran yang ditentukan melalui kuasa beli ataupun melalui pasaran. So ini yang disebutkan sebagai floating exchange rate lah, yang mana kadar pertukaran itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran bagi sesuatu mata wang. Bila mana permintaan bagi sesuatu mata wang itu tinggi, ini akan meningkatkan nilai mata wang itu tadi. Kan? So bila mana permintaan bagi sesuatu mata wang itu rendah, ataupun mungkin mata wang itu oversupply, terlalu banyak diperdagangkan ataupun ditawarkan di pasaran mata wang, ini akan menurunkan nilai bagi mata wang tersebut lah, kan, geng? Betul. So sebaliknya, selain daripada kadar mata wang asing yang terapung, Bank Negara Malaysia ataupun Bank Pusat juga mempunyai kuasa untuk menentukan seperti apa yang geng sebutkan tadi, iaitu kadar pertukaran di antara satu mata wang dengan mata wang yang asing, yang mana kita selalu merujuk kepada US dollar lah. Betul. Jadi untuk saya sambung kan, geng, since kita cerita pasal dasar monetary dan juga dasar fiskal ni kan, terdapat beberapa isu di luar sana lah. Contohnya kan bank negara ni kita ada satu dia panggil International Reserve. Okey, macam mana kita International Reserve ni, kita simpan duit kita dalam USD. Kenapa kita simpan duit ni adalah untuk macam kalau ada keadaan kalau kita perlu intervene, kita punya macam sekarang manage float kan. Let's say kita punya ringgit tu terlalu melemah, dia akan intervene lah dengan baik untuk support the ringgit. Ataupun kalau ada economic shock dan sebagainya lah kan. Dan benda ni dia hanya diwujudkan gara-gara Asian financial crisis tu lah. During that time we don't have much reserve, so sekarang dia build lah. So kenapa bank negara build, dia selalu akan tengok dalam nilai reserve tu, dia mesti letak 100 bilion sana USD. Kenapa 100 bilion saya tak tahu, tapi itu mungkin adalah rule of thumb bank negara apa semua lah kan. So as of today dia stood at 132 billion lah. Okay, jadi ada orang cakap kan, kita ada reserve yang sangat banyak untuk international reserve tu. Kenapa kita tidak guna ini international reserve to fund bagi subsidi kah, buat jalan kah, buat hospital kah, bina sekolah kah, ataupun tidak? Okay, so pada saya benda ni dia macam, this is come the confusion between dasar monetary, duit untuk monetary punya polisi, dan juga dasar-dasar fiskal begitu kan. You cannot use this international reserve
untuk fund the fiscal punya expenses begitu. Okey. Jadi maksudnya duit-duit yang bank negara simpan ni, kita punya reserve ni kan, dia macam dia mandated untuk certain event saja dan benda-benda yang berkaitan dengan monetary saja. Dia tidak boleh digunakan untuk fiskal. Boleh kalau kerajaan datang gila dia mau buat kan, tapi dia akan mengakibatkan ketidakstabilan dasar dan juga mengakibatkan pelabur-pelabur yang ada di negara ni dia terus nak trust dengan kau dia cakap macam mana kau boleh mix of monetary dan policy ni. You cannot mix it together, meaning that kalau kau mix it, you are not managing your economic well begitu. So dia akan menjatuhkan reputasi negara lah begitu. So ini daripada saya lagi to add on. You want to add more on this one? Yeah. So betul geng. Itu juga peri pentingnya kenapa kita kena sentiasa bukan setakat mengekalkan tetapi juga meningkatkan reserve kewangan antarabangsa di Malaysia ni lah. Sebab yalah, who knows suatu hari nanti bila let's say lah ringgit Malaysia merudum dengan jumlah yang terlalu rendah, so kerajaan tidak terpaksa menggunakan reserve tersebut lah. Betul. Untuk kata orang supaya ekspor yang kita jual ataupun barangan yang kita eksportkan ke luar negara memberikan keuntungan kepada Malaysia, dan barangan yang kita import daripada luar negara tidak dibayar menggunakan kos yang terlalu tinggi. Betul. Ataupun harga yang terlalu mahal, kerana dalam konteks ini kerajaan boleh menggunakan reserve currency bagi perdagangan dengan negara tersebut lah. Betul. So mungkin kalau kita boleh berikan contoh di sini, if let's say lah ringgit Malaysia berbanding dolar rendah, jatuh merudum. So kerajaan boleh menggunakan reserve currency yang dia ada tu, sebab dia tidak perlu beli US dollar di pasaran antarabangsa, sebab reserve itu ada pada dia. So dia gunakan reserve yang dia ada untuk beli barangan import daripada US. So ini mengekang harga barangan import itu tadi terlalu mahal dalam pasaran, sebab kita terpaksa membeli dolar untuk membeli barangan tersebut dengan nilai yang tinggi. So instead of kita membeli dolar dengan harga semasa yang terlalu tinggi, we have the US dollar already, kita gunakan US dollar yang kita ada untuk membeli barangan tersebut. So in other words, dia menjadi semacam buffer untuk kita ekoran daripada turun naik harga mata wang asing yang kadang-kadang terlalu tinggi, kadang-kadang merudum terlalu rendah, yang merugikan ekonomi negara lah. Ya. Betul. Cuma kita actually kan kita tidak untuk when it comes to exchange rate kan, di dasar monetary ni kan, kita tidak boleh terlalu agresif dalam managing kita punya currency. Pasal apa? US ni dia macam dia macam polis Dia akan ada satu time tu kita sebenarnya dituduh manipulating our currency. Dan China of course lah manipulating our currency. Pasal apa? Bila sesuatu negara ni dia macam export base kan, dia perlukan yang currency yang murah so that dia akan orang akan beli banyak dia punya barang kan. Jadi US dah suka benda ni. Jadi diorang macam lebih kepada bukan dia cakap polis lah, tapi dia akan if you manipulate your currency, then we will impose some taxes or impose some restriction for you to sell barang-barang pergi negara dorang, something like this lah. So tapi I think bank negara sangat doing well lah in managing our currency, managing the dasar monetary lah. Ya, geng, itu dari saya. Alright. So I think that's all from me also. Yeah. Cumanya geng, untuk kita bercerita pasal dasar monetary dan dasar fiskal ni kan, mungkin kita perlu banyak lagi subtopik. Pasal dasar monetary dan dasar fiskal ni adalah benda yang sangat besar kan. Betul. Dan dasar fiskal ni dia akan menjadi satu perhatian setiap hujung tahun. Time budget. Time budget kan. Time budget tu, apa-apa yang kerajaan table tu, itu mostly adalah perbelanjaan fiskal. Perbelanjaan fiskal. Jadi betul. Mungkin nanti kita ada perincian lagi lah kan, untuk mungkin satu episod khas untuk dasar fiskal, satu episod khas untuk dasar keuangan,
Begitu. Mungkin So ini dia punya, kata orang, dia punya introduction lah, bahkan dalam Introduction dulu. satu buku ekonomi tu lah. Betul. Oi, kita belajar degree pun financial monetary pun mau 3 tahun. Betul. So dasar fiskal berapa semester, dasar keuangan berapa semester. itulah, ya. So itulah tu geng, kenapa saya pun macam hari tu saya beritahu dengan geng untuk kita buat special episode untuk jelaskan secara umum lah apa tu dasar keuangan, dasar fiskal, supaya kita boleh memperbetulkan sebahagian daripada betul. input yang ada di luar sana yang sebenarnya perlu diperjelaskan lagi lah, ataupun diluruskan lagi lah, diperbetulkan Yang lagi. mengelirukan dan tugas kita lah untuk memperbetulkan lah. So it's also goes back to kenapa kita buat podcast kita ni lah. Betul. Iya. So apa tu, kepada mereka yang di luar sana, teruskan menyokong kami so that we can bring more lah kan. Macam monetary itu kita boleh pecah-pecah, exchange rate, bank apa semua kan. Macam mana kita, kenapa dulu bank ada 50, sekarang ada bank 10. Boleh discuss benda-benda gitu kan. Gitu, nice. So anything from you? I think that's all from me for today. Okay, so itu saja daripada kami untuk episod kali ini. So seperti biasa, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe. Sokonglah pergerakan TVT Tarik Anda. Bye-bye.